kaki dia macam ni. So untuk check dia punya saraf tu baik ke tak, kita akan bengkokkan kaki dia macam ni. Dia ada seekor kambing jantan besar. Dia depan punya kaki okey. Dia mau naik belakang dia tak boleh. Dah macam tak ada kuat. Dia punya history dia lah, sejarah dia dia kata 2 hari lepas dia bawa keluar untuk jalan untuk bagi makan. Waktu jalan tu tiba-tiba dia terduduk. Lepas tu dia tolong sikit, dia bangun balik. Dia jalan depan sikit lagi, lepas tu dia minum air, lepas tu dia terduduk langsung. Lepas tu tak nak bangun lah. Dia cuba untuk membangun. Kaki depan dia cukup kuat untuk angkat, tapi kaki belakang dia, belah kiri dia macam lemah sikit. So tadi bila kita check, dia punya sendi dengan dia punya joint kaki dia semua nampak okey. Bila air gerak, boleh ada pergerakan, tak ada patah ke apa-apa. Tetapi kaki belah kiri tu, bila saya picit dia punya jari, usually kalau binatang tu saraf dia okey, bila saya picit kat sini, dia akan terus tertarik. Tapi ni bila saya picit dengan kuat sangat, baru dia rasa sakit untuk tarik kaki dia. So yang tu dah menunjukkan dekat saya yang dia punya saraf tu mungkin lemah. Saraf kaki kiri dia lemah daripada kaki kanan dia. Step kedua yang saya buat, saya angkatkan dia. Bila dah buat dia angkat, I nak tengok betapa banyak berat yang dia dapat letak pada kaki dia. Dia bila kita longgarkan sikit, dia boleh berdiri, tapi bila longgarkan penuh dia jatuh. Itu satu. Kedua, kaki dia macam ni. So untuk check dia punya saraf tu baik ke tak, kita akan bengkokkan kaki dia macam ni. Kalau saraf dia cukup kuat dan cukup laju, lepas dah macam ni, dia akan betulkan balik. Tetapi tadi, bila saya letak macam ni, dia tak betulkan balik langsung. So ni dah tunjukkan di mana dia punya nama proses ni righting reflex. Okay. Righting reflex. So reflex dia dah menurun. We call it absent or weaken lah. Maksudnya tak ada ataupun lemah. Kaki kena gini macam. Saya buat ini. Kalau dia sihat, dia akan letak balik straight. Ini saya letak macam ini, dia terletak balik. Dia biar saja macam ini. So this shows yang dia ada masalah saraf dalam dia punya kaki belakang tu lah. So untuk kes tu, kita bagi dia vitamin kompleks B yang mengandungi vitamin yang penting untuk kebaikan saraf lah. Okay. Lepas tu kita bagi dia ubat tahan sakit juga. Takut mungkin dari segi dia jatuh tu, mungkin owner tak dapat nak explain sama ada jatuh tu dia keras ke tak. Pom dia hantar, lepas tu pintu saingan mungkin dia kena. Okay. So mungkin dia ada bengkak, so kita nak kurangkan bengkak tu. Selain tu, sebab dia dah tadi nak bangun, so dia langgar-langgar kiri kanan kandang dia, so mata dia bengkak juga. So ubat tahan sakit ni akan kurangkan bengkak tu lah. Lagi satu, kambing tu dia punya perangai, dia punya behaviour nampak normal. Dia tak demam, dia tak nampak kena jangkitan. So tak perlu antibiotik pun. No fever, appetite normal, drinking normal, no signs of infection, no cortical blindness. Lagi satu yang saya lupa, saya minta owner tu untuk berdirikan dia, lepas tu urut kaki tu. Urut, bagi tekan kaki dia, tarik kaki dia depan belakang untuk meningkatkan saluran darah dan bagi saraf dia fungsi sikit. Sebab kalau tak, nanti saraf dia akan semakin teruk kalau tak ada fizioterapi lah.